kan. UMNO tidak kehadapan untuk membela pemimpin mereka atau bekas pemimpin mereka, tapi yang terkehadapan sama ada di peringkat dalam parlimen masa bahas ataupun di luar, kan, adalah PAS. Kita sebab kita dalam soal keadilan, kan, hak kita tuntut. Sekarang kita ada berapa kursi di DUN? Di DUN Pulau Pinang, Alhamdulillah, untuk penggal ni walaupun penggal PAS saya sebut hanya satu kita menang, tapi baru ni Alhamdulillah PAS kita menang 7 kursi. 7 kursi PAS. Dan kalau kita campur dengan rakan kita daripada Bersatu, atas nama Perikatan Nasional, kita ada 11 kursi. Daripada 40 semua kan? Daripada 40, 11 kursi yang mewakili 15 kursi majoriti Melayu. So dalam pilihan raya umum akan datang, kalau kita dapat semua kursi-kursi Melayu ni, 15 kursi ni kita kuat, dan kalau kursi campuran, orang Cina pun beralih sokongan, orang dia pun sudah mula nampak masa depan Malaysia, masa depan negeri ni bukan di tangan AMDAP, kan, bukan lagi PMX hari ni, kan, yang boleh ditengahkan sebagai pemimpin yang menjaga kebaikan kepentingan bersama ni, kan, dia jaga kepentingan dia aja, kroni dia aja, kan, habis semua duit negara disakau. Dalam isu Sabah kita tahu, kan, dalam isu apa dia yang pemimpin PKR duit pilihan raya tu berapa juta, banyak isu. Jadi hari ni kalau orang sedar macam mana? Atas kesedaran itu, rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, mesti beralih sokongan. Tidak ada yang lebih baik yang mampu memimpin dan mentadbir, dan ini sudah terbukti, melainkan Perikatan Nasional. Boleh jadi ketua menteri, melainkan Perikatan Nasional. Bukan saya ramai lagi. Semua ada kita mampu untuk diketengahkan, kan. Sama juga Perdana Menteri. Orang tanya dia PAS ada kan, kan, bukan seorang bukan dua, kita boleh sampai masa kita boleh ketengah, kan, kita mampu ketengahkan Dr. Sam sebagai Menteri Besar Terengganu. Ya, sebelum tu orang tak nampak. Kita mampu ketengahkan rakan saya, kan, kau ambil dia pengurusi PAS Dilip, saya pengarah PAS Dilip, kan, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Kedah, kan, sebelum tu siapa nampak. Orang tak tahu. Orang ada kameraman dekat belakang. Ya. Setiap kali kami turun program-program PAS di peringkat pusat, pergi ke Sarawak, ke Sabah mana kan, dia akan bawa kamera dia. Dia memang minat bahagian tu. Dan gambar dia ambil cantik sebenarnya. Kita ada kameraman ni. Dia boleh belajar dengan dia. Kalau dia ada masalah. Kita pun kameraman kita yang ada depan kita pun mungkin satu hari dia jadi menteri besar. Jadi kita tak tahu. Sampai masa bila tengah kan. Dan hari ni rakyat Kedah memang sangat sayang dekat MB mereka. Jadi di Pulau Pinang kita yakin insya-Allah. Jadi untuk pilihan raya kali ini saya nampak mungkin ujung tahun, di awal tahun, melihat keadaan mungkin bersama dengan Melaka, last Melaka bulan 12 ni. So seruan saya yang terakhir, ayo kita semua atas nama rakyat Malaysia, sama ada Melayu ke Kina India, marilah demi untuk membangun semula Malaysia ke arah yang lebih baik, dan negeri Pulau Pinang ni yang kita cintai ini, berilah sokongan dan undi anda kepada calon-calon Perikatan Nasional. Sekarang kalau kita tengok di rakyat Malaysia kan, rakyat Malaysia dah ni dah nampak lah, kita tak perlukan pemimpin yang cakap berdegak-degak, orang kata kan, cakap yang hebat lah kan, tapi apa pun tak ada, sobatin kosong lah kan. Jadi apa sebagai orang kata di hujung-hujung siaran kan, apa yang sebagai yang berhormat nampak lah kan, ke arah mana apa nama ustaz pula di DUN Penaga dalam masalah sekarang ni, isu minyak diesel yang mahal ni kan. Kawasan ustaz boleh kata kawasan orang kata apa, pertanian juga lah kan, nelayan, perikanan, nelayan kan. Apakah yang ustaz nampak daripada apa yang dijanjikan oleh pemimpin yang hebat ni, yang cakap kedebang-kedebung ni kan, tapi apa habuk pun tak kan. Dan ni rakyat dia terpaksa tanggung. Silakan ustaz. Hari ini semua beban negara bukan ditanggung oleh kerajaan, tapi ditanggung oleh rakyat. Oleh rakyat. Kan? Termasuk dalam isu kenaikan harga minyak diesel dan seumpamanya. Walaupun bagi saya tak sepatutnya berlaku kenaikan di Semenanjung saja. Kalau atas alasan harga minyak dunia naik, kan, dan kerajaan Malaysia pun terpaksa naikkan harga minyak, kenapa hanya di Semenanjung? Kenapa tidak di Sabah Sarawak? Adakah Sabah Sarawak tu luar daripada Malaysia? Ataupun dia duduk luar dunia tu? Kan? Jadi apa-apa kesan dunia yang memberi kesan kepada negara, kan, bila berlaku apa-apa kenaikan, dia akan melibatkan semua. Hari ini yang tanggung kenaikan adalah kita yang berada di Semenanjung. Tidak
yang berada di Sabah Sarawak. Sabah, Yang Sarawak. ramai hari ni nak pergi Sabah Sarawak. Tapi saya kata jangan pergi Sabah Sarawak. Tapi mesti ambil Minyak kat sana. apa yang orang Sabah buat, apa orang Sarawak buat untuk Semenanjung. Ya. Kalau di Sabah tak naik diesel sebab UMNO kan kalah banyak kursi, sebab DAP kalah terus semua kursi. Tak ada kursi langsung. Tak ada langsung. Kosong tu, Kursi Raya Sabah baru ni. Jadi DAP itu kalah. Jadi itu yang kena ambil. Kosong. Pas daripada tak ada kursi, alhamdulillah. Ada satu kursi. Kalang Bunai yang berhormat. Kan? Ada khabar. Jadi apa yang orang Sabah buat tu mesti kita buat di Semenanjung. Pening. Nak pastikan minyak diesel tu walaupun dunia naik tapi kekal. Bagaimana kekal di sana? Kan? Pastikan DAP kalah. Kalau boleh kosong. Dan pihak umum akan datang juga UMNO. Ya. UMNO pun kan dah tak boleh nak bersuara dah. Tak boleh Mereka bersuara. bukan jadi pendesak. Sabah, Sarawak, depa Besar. desak, Desak. depa demand. Kan? Kalau naik kan kami takkan beri sokongan. Menyebabkan PMX takut. UMNO berani desak? Tak berani. Tak berani. Bahkan mereka takut dengan PMX. So hari ini alhamdulillah kita dah pertahankan Parlimen Kepala Batas, kita menang. Parlimen Permatan Poh. Walaupun kedengaran kata mungkin kan PMX nak balik semula ke Permatan Poh. Rakyat kena tunggu dan bersedia dan kita kena ajar. Ya. Kan? Kamu ni layak jadi ketua pembangkang je. Ya. Kan? Bukan layak menjadi ketua kerajaan. Jadi rakyat Malaysia kena bagi dia jadi ketua manggang. Bagi dia ketua pembangkang, bawa Kan? idea dia kan. Idea dia Bernas, boleh membantu kerajaan. Dia idea dia hanya untuk ketua pembangkang, bukan ketua kerajaan. So ini yang kita kena buat insya-Allah ke arah nak pastikan Malaysia lebih harmoni, lebih sejahtera, rakyat lebih selesa, rakyat lebih dijaga kepentingan, dijaga kebajikannya, kan, pendidikan untuk anak-anak kita demi masa depan anak cucu kita semua. Maka negara Malaysia hari ini tak boleh lagi ditadbir oleh AMDA. Itu je yang saya nampak. Mesti beralih kepada Perikatan Nasional. Dan PAS insya-Allah akan terus memimpin. Kita Jadi, yakin insya-Allah. Berkaitan dengan isu diesel ni, macam mana rakyat pula nelayan dengan Sama. Saya di petani ada Penaga pengalaman macam mana? dah ada dah daripada nelayan datang jumpa, Datang jumpa. juga daripada pesawah kan. Itulah mereka terbeban. Bila kenaikan diesel ni, semua mesin-mesin yang melibatkan penggunaan diesel terkesan. Jadi kalau pesawah ni lagi lah nak apa dia membajak, jentera pembajak kan, Betul. traktor, kubota kan, sehinggalah kepada mesin padi menuai nak ambil padi tu, Betul. semua diesel. Jadi kalau kos naik, yang akan tanggung tu adalah petani, adalah pesawah. Sebab traktor nak sewa, takkan dia nak bagi sewa. Kalau dulu kita sebagai contoh kan, RM100, takkan kali ni dengan diesel naik daripada RM2 lebih dulu, kan ni sudah menjadi RM8. Oh, RM8 berapa sen? Bukan sekarang, tapi dia bagi tarikh tu. Sekarang ni RM7 Nah. 72 sen. Kan? RM7.62 sen. RM6.72 sen. RM6.72 sen. Sekarang ni. Dia akan naik kepada RM7 lebih. Bukan sekarang ni dah RM7 lebih ke? Belum ke? Kita pun tak sebagai, saya pun highlight, saya pun dah jual dah. jual dah. Tak pakai diesel dah. Sebab pakai diesel tu dah tak ingat dah. Main yang naik kan. tak tahan. Tak ada. Tapi apa pun saya ingat lebih dah hampir ke RM7 ataupun dah melepasi RM7 tu. Sangat-sangat menyusah dan membebankan rakyat, sama ada di peringkat pesawah, peringkat juga peringkat nelayan. Nelayan pun kan dengan subsidi yang diberi itu bagi yang ada lesen. Hari ni ramai yang tak dapat lesen. Permohonan bawa 2, 3, 4 kali untuk dapat lesen nelayan pun ditolak. Ini pun mungkin saya akan bawa juga dalam sidang tu. Sebab penggal lepas dikatakan ada kuota tu. Kuota. Mohon je ada kuota. Ini Tapi tak kenapa saya terima baru ni ada yang dah mohon 3, 4 kali tapi ditolak. Atas apa alasan? Jadi ini kena tengok. Kesian lah bagi yang tidak ada lesen boat atau lesen nelayan ni kan, mereka tak dapat subsidi minyak dan mereka keluar pun dalam keadaan tidak ada lesen ni. Bahayalah kalau dibuat operasi tangkapan memang kena lah. Dan tidak boat mereka disita kan, mereka kena bayar denda dan seumpamanya. Lagi tambah beban. Itu terbeban rakyat. Kesian kepada nelayan yang hari ni bukan kata kais pagi makan pagi. Hari ni dia pakai pagi nak makan petang. Tak boleh kain. Kesian, tak boleh makan masa tu lagi. Memang terbeban sungguh, kesian. Jadi kita kena bantu dan kita kena satukan suara kita, satukan undi kita. Kan? Kita bagi mesej kepada PMX, kan, kamu tidak layak untuk jadi ketua kerajaan, tetapi kamu hanya layak untuk jadi ketua pembangkang. Ketua pembangkang pun layak ketua pembangkang yang tak ada kerusi. Kan?
Kalau dia bertanding di Matampau, orang Matampau kena ajak dia bagi kalah. Biar dia jadi ketua pembangkang, tapi pembangkang tak ada kerusi lah. Kan? Main nama tak apa. Yang tu. Lahir sekali lah Ustaz. Akhir sekali. Soalan killer. Berkenaan dengan ni. Khairi Jamaluddin. Yang dikatakan kan. Yang nak bertanding dicadangkan nak bertanding di Kepala Batas. Kan? Ni apa? KJ. Ada ura-ura macam tu lah. Dah masuk UMNO kan? Masuk lah. Balik. Tapi tak tahu dah lulus tak lulus. Tapi dia buat permohonan lah. Mana dia tak istiqamah dengan ni lah. Ada angin-angin. Ada angin-angin, ura-ura. Saya pun dah dengar yang KJ mungkin akan kembali ke Kepala Batas. Pak Mentua. Kerusi Pak Mentua dia. Walaupun ada yang kata Pak Lah kata Kepala Batas ni biarlah dia Datuk Seri Rizal yang jaga. Tapi Datuk Seri Rizal pun tak jaga Kepala Batas, dia kalah. Kan? Dia dah kalah. Bagi saya okey, saya boleh ambil maknanya pendekatan. Pada pandangan saya lah Datuk Seri Rizal pun nampak tak berfungsi. Hari inilah. Dulu masa dia ahli parlimen, dia menteri, kita nampak lah. Tapi bila tidak ada apa ni, patah lagi bila dia bertanding kalah dekat parlimen, bertanding di peringkat DUN, walaupun menang, walaupun UMNO sebahagian di kerajaan negeri, tapi Exco tak diberi pada Kepala Bertam, diberi pada Sungai Aceh. Jadi dia hanya adun. Macam kami lah. Adun biasa. Yang bukan Exco. Dan peranan pun tak saya tak nampak sangat peranan adun Bertam ni. Jadi bagi saya kalau KJ nak kembali balik Kepala Batas, terpulanglah kalau UMNO boleh letak KJ sebagai calon ahli parlimen, kan, kekalkan Datuk Seri Rizal sebagai calon peringkat DUN, kan. Okeylah, tak ada masalah. Tapi kita lawan tu tak lawan. Kan, tak apa pun. Tapi nampak macam UMNO tandus lah. Kan? tak ada kepimpinan lah. Adakah tidak percaya kepada Datuk Seri Rizal kan sebagai pemimpin kan? Macam tu dalam lah. senario ni saya nampak kemungkinan besar UMNO akan bungkus lah. Mereka sudah ketandusan dan sudah tidak relevan lagi. Nak bela rakyat sebenarnya tidak juga. Suara-suara mereka sudah tak kedengaran. Dan banyak isu. Apa akan jabat ini, mana suara mereka? Mana suara UMNO? Mana pemimpin UMNO? Termasuk di Pulau Pinang. Kan? Masuk dalam Dewan. Apa yang mereka suara UMNO ni? Walaupun seorang, saya tengok balik ucapan-ucapan saya, walaupun saya adun tunggal pengal lepas, macam mana suara saya? Apa yang saya bawa? Bukan kita sembang kosong, boleh tengok balik rakaman kan, video live persidangan. Cuba tengok kan peranan adun Bertam. Dia tunggal juga, boleh katalah walaupun dua tapi seorang dah Exco kan, tak boleh nak ni apa. Okey, apa peranan? Tak nampak. Sebab itu bagi saya UMNO Pulau Pinang daripada dulu mereka memerintah kuat, tinggal timbalan ketua menteri pun daripada UMNO, kalah 2008 dengan hanya tinggal 11 kerusi. 2008 kalah 2013 kan, dengan hanya tinggal 10 kerusi. Kalah 2018 dengan hanya tinggal 2 kerusi sebagai pembangkang. Dan baru ni pun kekal 2 kerusi di Bertam dengan Sungai Aceh. Itu pun bila dah bergabung menjadi sebahagian kerajaan tapi tak berfungsi. So tempat UMNO ni memangnya rakyat melihat dan ahli UMNO nampak kan, dan samalah dengan apa yang disebut oleh Tuan Abdul Razak kan. Kalau apa-apa berlaku pada UMNO, maka paslah tempat orang Melayu untuk bersatu. Wallah. Terima kasih atas jemputan pada hari ni. Ada lagi isu panas yang nak ni. Saya bersedia aja. Okey tu. Kita simpan lagi. Kita banyak lagi ni tetamu yang kita akan panggil. Panggil saya bersedia. Saya bersedia insya-Allah. Okeylah. Kami dari Nadi Penang ucap banyak terima kasih. Ribuan terima kasih kepada YB kerana sudi menerima jemputan kita pada kali ini. Selamat berjaya. Okey, terakhir saya pun ambil kesempatan lah nak ucap terima kasih juga kepada Nadi Penang dan semua sahabat-sahabat yang terlibat ni. Nadi Penang hebat lah. Kita bagi maknanya diminati oleh orang Pulau Pinang, insya-Allah. Kita banjirkan dia. Makan nasi pun banjir sedap. Dan saya nak ambil kesempatan juga pada hari ini atas jemputan, terima kasih. Nak ucapkan kerana kita berada di penghujung Syawal. Ucapkan juga selamat Hari Raya lah. Jadi sebulan kita berpuasa, sebulan kita berhari raya. Jadi selamat Hari Raya pada semua, maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada YB Ustaz Isni sekali lagi, dan kami host Rafai dan Jam Sari SSB. Kita akan bertemu lagi dengan YB yang akan kita undang lah di Pulau Pinang ni untuk membicarakan
isu-isu yang berlaku dalam Setiap negara. YB dijemput. Ya, setiap YB kita akan jemput. Kan. Itu saja. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.